Assalamualaikum semua. Hari ni kita belajar satu ajaran Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat. Waktu rehat ni memang haus betul. Tapi masa minum pun Nabi ajar kita adab yang cantik. Nabi kita ajar bila minum air, guna tangan kanan dan minum dalam keadaan duduk. Bila minum berdiri, air masuk laju dan perut boleh rasa tak selesa. Bila minum duduk, badan rasa lebih selesa. Kalau macam tu minum berdiri tak boleh ke? Minum berdiri tak haram, tapi minum duduk lebih baik. Ikut sunnah Nabi dan Allah pun suka. Oh, faham dah. Jom amalkan adab minum air. Perkara kecil tapi pahala besar. Seronok kan belajar sama-sama? Jumpa lagi dalam video seterusnya.